Alhamdulillah rezeki, geng. Rezeki pertama di petang ini. Haruannya ada saiz juga. Oh, mantap lah. Waduh. Oh, makan, geng. Oh, ada saiz tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Strike ketiga, geng. Akhirnya. Oh, makan, geng. Oi, ada saiz tu. Alhamdulillah. Ada saiz juga ni. Alhamdulillah. Hehehe. Aku nak cuba-cuba je. Alhamdulillah rezeki, geng. Rezeki pertama di petang ini. Haruannya ada saiz juga. Oh, mantap lah. Waduh. Tapau, geng, tapau. Alhamdulillah. Rezeki, geng, rezeki. Saiz not bad lah. 400 gram ada ni. Oh, sedap angin sejuk. Sabar ikan. Okey, ngam. Aduh, alhamdulillah. Mantap, geng. Dengan SP kuning. Pecah dia dengan SP aku ni. Oh, bersemangat aku, geng. Tiba-tiba try lagi balik. Bismillahirrahmanirrahim. Kan tak ada haruan. Kali test kas, macam kok saiz elok, geng. Padu, mantap. Meh, kalau ada lagi, meh. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, kesana saja. Oi, alhamdulillah. Strike kedua, geng. Dah letup aku yang sini. Alhamdulillah, geng. Saya seluk. Saiz yang kedua. Padu lah. Alhamdulillah ada rezeki dekat sini. Siapa nak sangka. Tapau, geng. Strike kedua. Kasih masuk dekat dalam ni. Tapau.
Alhamdulillah. Ada rezeki. Syukur. Try lagi, geng. Try lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Kok dekat atas sama-sama itu, bawah tu jadi ikan kan. Allah alam lah. Okay, try sana pula geng. Mana tahu ada ikan melonggok kat situ kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dah 2 ekor aku dapat kat sini tadi. Ada seekor lagi cantik lah. Tak nak dah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ambil risiko baling SP lah semak. Makan geng. Alamak, dia lepas balik. Ada arwah tu. Try pujuk ni. Makanlah betul. Alright geng, aku ada masa sikit lagi. Aku nampak kat sini macam padu geng. Aku tukar SP. SP aku sangkut kat depan tu warna kuning. Putoi aku sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara aku tarik SP aku tu, dia letup pula. Aku nampak lah di Haruan main kat sini. So kokok dia nak ambil aku punya umpan kan. 4 ekor lagi jadi lah petang ni sebelum azan maghrib. Mari Haruan, mari. Alhamdulillah, strike ketiga geng. Akhirnya. Hui, kecil pun kecil lah. Aku tapau je geng. Mantap. Ini kali aku strike pakai soft rock burst. Padu. Okey geng, strike ketiga aku tapau. Mantap. Dah nak balik ni, malam dah. Gelap dah ni geng. Alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Padu. Alright geng, Alhamdulillah. Petang ni geng, dalam kepayahan aku mencari ikan haruan. Dalam kepayahan aku mencari lubuk sebenarnya. Ada tempat-tempat yang kering, ada tempat-tempat yang berair. Dan Alhamdulillah geng. So dekat spot ni aku dah nak balik tadi, aku jumpa parit tepi ni. Atas motor je aku kas geng. Alhamdulillah, sambut haruan saiz elok geng. Syukur Alhamdulillah. Itulah dia rezeki. Kita tak tahu macam mana geng. Kalau kita merancang, kita nak bergasak awal pun, kalau ada rezekinya di hujung-hujung waktu, itulah dia cerita dia geng. So Alhamdulillah, spot ni ada lagi ikan haruan. Setelah spot ni rosak dulu, dimasuki air masin, dan sekarang kembali ada ikan haruan. So aku harap spot ni terus pulih lah. Yalah, sekarang ni spot agak runsing lah aku mikirkan geng. Sebab kadang-kadang kalau air masin tak masuk tapi spot dikeringkan, aku pun tak faham kenapa dia nak buang air sampai kering. Tapi tak apalah geng, bila ada air aku kas, ada ikan haruan, Alhamdulillah. Alright geng, so aku ucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat yang menonton video ni. Alhamdulillah, ada rezeki aku geng, strike 3 ekor. Semua aku tapau petang ni geng, tak kira. Semua aku tapau, memang rezeki lah. So Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi pada semua yang menonton. Pada sahabat-sahabat yang belum subscribe, aku mohon kasih subscribe geng. So jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Jom Simbat. Mantap.